Dia adalah mengandungi bubur pedas. bubur pedas. Tapi bukan Caranya macam ni Ustaz? Kita kena Ustaz tolong macam mana saya nak tahu ni Ustaz ni. tadi gimana? cara dia Orang dia cakap. pada zaman kesusahan rakyat dilanda makanan dan sebagainya. Jadi Sultan menyuruh orang-orang ni memikirkan satu makanan yang boleh mendatangkan selera makan dan boleh dimakan oleh orang kebanyakan. Jadi hasil daripada pemikiran mungkin tukang masak istana apa semua ni. Jadi mereka mencampurkan kurang lebih 10 jenis daun dan 41 jenis rempah-rempah herba. Jadi bila Sultan makan memang dia rasa benda tu boleh mendatangkan selera. Dan dari segi khasiat dia pun dengan pelbagai rempah dan daun-daunan ni maknanya hampir komplit dia punya khasiat dalam tu. Ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada vitamin C, apa saja dah lengkap dalam ni. Jadi bubur pedas ni adalah hasil dari permintaan pemikiran Sultan daripada istana untuk rakyat lah kira dia. Dia pun dia punya kandungan tu mudah didapati oleh semua Sekitar. orang. Dari hutan ada. Bukannya makanan khas terpaksa diimport ke apa semua ada. Rakyat jelata boleh ambil tapi cukup lengkap. Dia punya ramuan tu. Dan pedas dia bukan pedas lada. Lada. Buat cili. Dia pedas apa? Dia panas. Panas Lada hanya di hitam. lidah. Dia tak dia tak ada sampai perut. meragam perut. Sultan yang tu apa nama? Sultan yang mereka Yang cipta ni. apa nama? Nama Sultan apa yang bubur ni? Safiuddin. Sultan Safiuddin. Safiuddin. Oh, Sultan Safiuddin lah yang nama masjid ni. Ya. Terus yang terkenal beliau juga kalau beliau terkenal juga karena pencetus tarekat Asabandiyah. Masya Allah, ini baru. Sekarang sudah tidak ada. Masjid ini. Saya lihat sudah tidak lain. Banyak itu lebih cenderung terkenal di luar daerah Jawa. Seperti Ustaz Abdul Somad dulunya guru beliau itu. Saya lihat sudah tak ada zikir-zikir pun tak ada doa-doa. Karena ini Muhammadiyah. Muhammadiyah. Itulah Muhammadiyah.